panggil dia sebagai tadabbur, sebab dalam Quran ni tak ada satu pun benda yang tak penting, tuan. Ya, tak ada satu pun benda tu yang tak penting. Jadi samalah dalam konteks ayat ni. Tuan-tuan tengok bila Allah Ta'ala cerita ada dua orang Nabi, dia menasihati anak dia. Dia menasihati anak dia dengan nasihat agama. So kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, apa kena-mengena ayat ni dengan saya, Ustaz? Saya ni bukan anak Nabi Ibrahim. Kan? Saya ni bukan anak Nabi Yaakob. Saya ni agama Islam, Ustaz, bukan agama Yahudi. Kan? Saya ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa saya sekian-sekian, bukan anak dia orang tu bukan bapa saya. Tuan-tuan tak boleh cakap macam tu. Tak boleh cakap macam tu. Walaupun cerita pasal orang lain, tapi apa yang tuan-tuan boleh ambil daripada kisah yang Allah Ta'ala ceritakan ni, tak lain tak bukan Allah Ta'ala nak suruh kita contohi dia. Contohi Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala ceritakan dekat dalam ayat ni. So tuan-tuan, nasihat agama tu ialah benda yang paling penting seorang bapa yang boleh diberikan kepada anak dia. Tuan-tuan dengar saya cakap satu perkara tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan mungkin tak rasa lah, tak tahulah kalau tuan-tuan pernah rasa tau. Budak-budak yang tak ada bapa ni tuan-tuan dia amat mendambakan sentuhan seorang ayah. Betul tuan-tuan. Memang betul. Dia kalau tak ada bapa tuan-tuan, bila dia tengok kawan-kawan dia, bila balik ada bapa tolong angkat beg kan, bapa kan dia sekolah rendah kan, tengok dia tak ada bapa. Tapi tengok kawan dia, bapa kawan dia. Bila datang bawa tolong bawakan beg anak, lepas tu kan pimpin anak dia keluar lintas jalan. Tuan-tuan, hancur hati. Hancur hati tuan-tuan. Saya pernah ada pengalaman tuan-tuan. Diceritakan oleh seorang yang lain lah. Dia ni guru tadika, dia ustazah. Dia ajar budak-budak kecil kan. Budak ni dia ialah seorang yang sangat senyap dekat dalam kelas. Sangat senyap. Kemudian dia suka dekat ustazah ni. Sebab ustazah ni bila dia tengok, dia tackle tau budak tu tau, dia panggil kan, lepas tu dia pegang, dia peluk kan. Dia pegang, dia peluk, kenapa dia kata. Then budak tu bagi tahu dengan dia tak ada bapa, dia kata. Tapi atuk dia yang layan dia. Mak dengan bapa dia bercerai, tapi bercerai